Okay, kita akan main dia dulu. Okay. Hai. Oi. Ha. Oi. Ha. Jangan bagi makan dia. Okay, untuk makluman semua viewers, actually apa yang kita buat ni bukanlah kita kata kita bermain-main dengan buaya lah. Actually kita try nak bagi dia pengayaan atau kita panggil enrichment. Sebab kita tahu buaya ni adalah binatang pemangsa, so benda ni akan bagi dia menunjukkan insting dia untuk actually memburu. So kalau kita tahu di alam semacam ni dia akan menyambar haiwan daripada atas daratan lah untuk dapatkan makanan orang. Selain daripada itu, buaya ni juga akan menggunakan ekor dia untuk actually stunkan atau memaisankan haiwan ni dan membawa makanannya ke dalam air dan dilemaskan sebelum dimakan lah. Dan kita tahu buaya ni tidak dapat mengunyah, so selalunya dia akan cerai-ceraikan daging mangsa beliau hingga sebesar yang kecil supaya dia telan sepenuhnya lah, jadi dia tak akan mengunyah. Oi. Oi. Dia bagi makan tu kat mana? Oi. 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 Oi.
Oi. Ah. 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 Ataupun dia start balik tu. Oi. Oi. Ah. Oi. Oi. Nah, ya. Ah. Oi. Alhamdulillah. Lagi sekali, berapa jumlah keseluruhan buaya yang terdapat di Zoo Taipei ini? Okey, jadi untuk aquarium park ni kita ada 6 ekor lah di pameran kami ini. So, okey, tadi mungkin ada yang tak dapat dengar lah, kita ada technical problem sikit dengan sound. Okey, apa yang kita cuba buat pagi ni, memberi makan krokodil cara ni atau kita panggil fishing the crop. Actually, kita tahu krokodil ni adalah reptilia dan dia pemangsa dan dia akan menangkap pemangsa secara menyambar. Alright, and then sebab tu kita akan cuba pancing dia supaya kita akan nak menggalakkan dia cuba untuk menjambar lah, because untuk pengetahuan semua, actually kita buat benda ni adalah based on untuk welfare ataupun kebajikan haiwan sendiri lah, sebab kita nak bagi dia a little bit of exercise ataupun kita namakan dia pengayaan ataupun enrichment, supaya kalau macam kita kat rumah pun kalau tak ada aktiviti apa kita akan boring. So kita nak prevent krokodil ni pada boring dan at least dia ada aktiviti di pameran tersebut. Ini adalah cara-cara kita buat untuk meningkatkan pengayaan haiwan di pameran haiwan di zoo kami di sini.
Tak ada sound juga. Okey, sama. Oh, up. Betul main. Oh. What?